Kalau korang baru lepas solat subuh dekat Masjid Az-Zubin ni, korang kena try tau. Kuih talam mamu kat depan ni. Assalamualaikum mamu. Waalaikumsalam bang. Ya bang. Saya nak try kuih talam mamu boleh? Boleh bang. Kita ada 11 jenis kuih talam bang. 11 jenis ya? Ya bang. Oh. Yang ni semua talam ni semua RM3-5 bang. RM3-5. Ya. Yang kuali kacang dengan bingka 36, Seri Muka Durian 7 bang. Ni tengok macam legend ni mamu. Ni legend ni orang lama je bang. Ni pun dah habis bang, tinggal pagi bang. Patut ni. Orang-orang lama je tahu makan kuih ni. Ini apa mamu? Ini wajib bang. Boleh saya nak satu? Ini wajib bang. Ui baik. Wajib. Betul bang nak apa lagi bang? Yang ni bang? Ni ubi kayu merah bang. Ubi kayu merah boleh satu? Boleh satu bang. Atas dia apa? Santan. Kepala Atas santan. Kepala santan itu. Okey. Okey. Satu lagi bang. Ini talam tepung bang. Talam tepung Ini talam tepung ni orang-orang lama je tahu bang. Yang talam tepung ni. Atas dia pun santan juga kan? Santan kepala santan. Boleh satu. Okey bang. Bingka ubi. Bingka ubi yang legend. Sebelum habis baik saya sauk Ni tengah sikit bang. Ya. Ni bingka ubi bang. Bingka sedap mamu. Yang ni kita bagi kuali kacang bang. Kuali kacang orang lama je makan ni bang. Betul bang. Okey. And then satu lagi bang kita bagi Seri Muka Durian bang. Seri Muka Durian ni favourite bang. Betul bang. Seri Muka Durian favourite bang. Biasa ada durian tak tuan? Durian ni durian original bang kita pakai. Oh bang. Ini kita beroperasi di Taman Tenaga di hadapan masjid. Kita buka pukul 8 sampai habis. Hari Isnin cuti. Oh Isnin saya cuti Isnin saja cuti. Tiga tempat saya Isnin saja cuti. Saya makan dulu mamu Ya bang. Terima kasih.